Seterusnya, dipersilakan pembawa bendera kontijen yang bertanding maju ke hadapan untuk bersama-sama mengiringi lafaz ikrar kejohanan yang akan diketuai oleh adik Muhammad Amal Soleh bin Muhammad Saiful Rizan. Bahawasanya kami murid-murid Sekolah Kebangsaan Kota Lama Kanan berikrar dan berjanji akan mengambil bahagian dalam kejohanan sukan tahunan kali ke-48 2024 dengan bersungguh-sungguh dan penuh semangat dalam pertandingan ini, dengan taat setia dan patuh kepada undang-undang dan peraturannya demi kejayaan sekolah dan kecemerlangan sukan. Begitulah tadi sempurnanya lafaz ikrar kejohanan sebagai tanda komitmen para atlet pada kejohanan sukan dan olahraga SK Kota Lama Kanan kali ke-48.